Assalamualaikum. 12 Januari 2026. Okey, pasal Ismail Saleh ni tadi kan? Kan? Ni petang. Petang pukul dekat-dekat pukul 6 dah. Petang. Okey, pasal Ismail Saleh ni. Nak minta satu jawatan kuasa bertindak ditubuhkan untuk siasat benda ni. Kes serangan saya dengan polis ni. Bulan yang sabotaj kianat Saiful Sabri yang sebelah jiran rumah saya difahamkan dia orang ni terlibat dengan satu kira rompakan memakai uniform polis uniform tentera. Jadi yang mana saya kena serang dekat lembaga padi dekat satu kawasan tu oleh kumpulan ni ayat-ayat tu yang kononnya kita ni kami di sana pasal amanah dalam benda dan sana yang berkaitan. Saya nak maklumkan kat sini rasanya Harvard yang bagi duit kajian padi kita mesti sebab saya ada mohon dekat dalam Singapura saya ada mohon nak kawasan padi saya ni sana saya berfikir dekat badan polis buat izin ke tak barang-barang kedai roti saya benda dekat situ turut disabotaj oleh kumpulan ni politik tak politik lah jangan sampai mencuri Ismail Saleh. Aku nak tanya kereta welfare tu kau mancing dia dekat Kuala Sanggung tu dapat dia jadi macam mana? Aku nak tanya pengarah JPJ yang kau sebut nama Ismail Saleh ni doktor sungguh pun jadi macam mana? Doktor perubatan tu jadi macam mana? Kalau dia sabotaj apa benda orang yang sakit dekat hospital tu yang saya pasal dengan saya dekat hospital Kuantan dia nak mengatakan gila-gila apa benda budak dia nak politik dekat situ dia nak cari masalah dia jadi macam mana Ismail Saleh kita tak tahu dia jadi macam mana jangan kita tahu dia ahli politik kan awak nak politik lah jangan sampai awak belanja orang. Saya tak kenal awak dan saya tak pernah ada urusan dengan awak sehingga awak serang anak bini saya kata buat tak ada lah apa benda lah anak haram lah. Okey, aku nak bagi tahu kau ni Ismail Saleh yang kau tengok anak haram tu kau dengar DJ Pahang FM ni nama dia Ayu Sejarah ni dengan Awang itu anak haram dia bang bukan anak haram saya. Okey, yang Zain Nizam Sehari ni dia mengatakan anak haram dekat situ. Kawan tu adalah isteri saya, perempuan adalah isteri saya yang sok yang dia khabar dia diganggu budak Batam ni sampai nak cerai-berai ni. Kecederaan kepala masuk syan apa benda Odima kepala kena masuk syan tu. Kecederaan tu pun melibatkan serangan daripada pihak Zain Nizam dengan kelompok dia ni. Kau dengan Zain Nizam ni ada terlibat ke? Kelompok gangster ke apa benda ke? Ismail Saleh. Itu kita nak tanya. Untuk petang ni, tolong jawab. Yang mana-mana BDT, buat BDT, yang mana tahu apa benda pasal kedudukan hal ni dekat Kedah ni. Yang ramai-ramai kawan-kawan hak kerja dekat situ. Yang mana tahu tu tolong buat BTT, tolong tegangkan kepada orang ramai pasal beras yang Mat Sabu tu. Abang Mat Sabu kau dah faham belum? Aku rasa kalau kau tak faham benda ni yang Ismail Saleh buat ni untuk alang proses tu, kau kena sunat sekali lagi. Ya, kita sambung lagi BTT. Bukan BTT, kita sambung lagi klip yang seterusnya untuk petang, insyaAllah.